Okey, hari ini kita nak bincang satu isu yang sangat-sangat serius. Satu benda yang boleh jadi kena pada sesiapa saja, termasuklah kita semua. Ya, hari ini kita akan kupas tentang krisis scam di Malaysia yang makin menjadi-jadi. Baik, saya nak anda tengok betul-betul nombor yang tertera ni. 73%. Nampak macam nombor biasa kan? Tapi percayalah, di sebalik nombor ni ada cerita yang sangat membimbangkan. Ya, 73% tu, itulah peratusan rakyat Malaysia yang dah pun jadi mangsa scam dalam setahun kebelakangan ni. Cuba kita bayangkan, hampir 3 daripada setiap 4 orang yang kita jumpa. Persoalannya, adakah kita salah seorang daripadanya? Jom kita tengok apa sebenarnya sedang berlaku. Mula-mula sekali, kita kena faham dulu betapa besarnya masalah ni. Ini bukan lagi kes terpencil. Ini dah jadi macam satu krisis kebangsaan. Dan siapa sebenarnya yang selalu jadi mangsa? Ini dia bahagian yang menarik dan agak menakutkan sebenarnya. 3/4 daripada kita rasa, kita ni confirm boleh hidu taktik skamer. Kita rasa kita bijak, kita takkan tertipu. Tapi realitinya jauh berbeza. Selama ni, kita selalu fikir, yang kena scam ni mesti orang tua, yang tak pandai teknologi. Betul tak? Lupakan semua tu. Sebab faktanya, 82% mangsa sebenarnya orang yang berpendidikan tinggi. Dan yang lagi mengejutkan, majoriti mangsa adalah golongan millennial. Kenapa ya? Mungkin sebab kita lebih banyak online, atau mungkin kita terlebih yakin, apapun puncanya, ini membuktikan satu perkara, tiada siapa pun kebal. Okey, sekarang kita dah tahu siapa mangsanya. Jom kita cek pula playbook scammer ni. Macam mana cara diorang serang? Kita akan bongkar 5 saluran utama yang paling kerap diorang gunakan. Inilah dia, medan perang digital kita. Tengok tu, panggilan telefon masih lagi nombor 1. Dan peningkatannya bukan main-main. Lepas tu, aplikasi mesej macam WhatsApp dan Telegram. Memang pot diorang. Media sosial, tak payah cakap lah, kerugian berjuta-juta. Sampai ke SMS dan e-wallet pun diorang tak lepaskan. Memang diorang ada di mana-mana. Kita tengok yang paling popular dulu, panggilan telefon. Ini senjata utama diorang. Taktik klasik yang masih menjadi iaitu Makau scam. Tiba-tiba dapat call. Ada orang cakap dia dari polis, dari mahkamah, dari bank. Terus diugut kita, takut-takutkan kita. Bila kita dah panik, masa itulah senang diorang nak suruh kita buat macam-macam tanpa fikir panjang. Lepas tu, kita ada WhatsApp dan Telegram. Ini dah jadi macam playground baru untuk scammer. Sebab apa? Sebab senang, cepat dan susah nak kesan. Tiba-tiba dapat link suruh claim bungkusan, dapat tawaran kerja gaji beribu-ribu. Ataupun yang paling bahaya, love scam yang main dengan emosi kita. Semuanya guna platform yang sama kita guna untuk borak dengan kawan-kawan. Okey, kita dah tahu cara diorang beroperasi. Tapi, apa jadi lepas tu? Apa kesan dia pada mangsa? Percayalah, ia bukan setakat hilang duit. Kesannya jauh lebih mendalam. 1.57 bilion ringgit. Saya ulang, bilion. Ini bukan jumlah kecil. Ini jumlah kerugian akibat scam di Malaysia untuk tahun 2024 sahaja. Duit simpanan, duit pencen, duit hasil kerja keras kita semua lesap macam tu je. Tapi kan, hilang duit tu satu hal. Yang lagi teruk ialah parut yang kita tak nampak. Tengok data ni, lebih 60% mangsa rasa tertekan dan stres. Hampir separuh mengaku kesihatan mental diorang terjejas. Hubungan keluarga pun boleh jadi tegang. Kesan dia tu sangat mendalam dan ia menjejaskan setiap sudut hidup mangsa. Dan inilah hakikat yang paling pahit. Dahlah hilang duit, emosi terganggu. Lepas tu, bila tanya, boleh dapat balik tak duit tu? Jawapannya amat menyedihkan. Peluang nak dapat balik duit yang dah hilang tu sangat-sangat tipis. Ini yang buat mangsa rasa lagi putus asa. Okey, cukup cerita pasal masalah. Sekarang, bahagian paling penting. Apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh duduk diam dan biarkan benda ni terus jadi. Jom kita tengok macam mana nak lawan balik, macam mana nak lindungi diri kita dan orang yang kita sayang. Perkara pertama yang anda kena tahu, NSRC atau Pusat Respons Penipuan Kebangsaan. Anggap ini macam first responder untuk kes-kes scam. Dan nombor ni, 997. Tolong, saya merayu, simpan nombor ni dalam telefon anda sekarang juga. 997. Katakanlah, na'udzubillah min dhalik, anda rasa anda dah kena scam. Apa nak buat? Jangan pening, tapi kena bertindak sepantas kilat.
ingat 3 langkah ni. 1. Terus telefon bank, suruh bekukan akaun serta-merta. 2. Terus telefon NSRC nombor 997 tadi. 3. Terus pergi balai polis buat laporan. Kena buat semua ni secepat mungkin sebab setiap saat itu sangat berharga. Tapi, macam orang selalu cakap, mencegah lebih baik daripada mengubati kan? Jadi, jom kita amalkan beberapa tabiat mudah ni. Pertama, jangan sesekali bagi maklumat peribadi atau nombor OTP kad sesiapa pun. Kedua, kalau dapat apa-apa link atau panggilan, semak dulu, betul ke tak? Ketiga, kalau ada tawaran yang macam terlalu bagus untuk jadi kenyataan, selalunya memang tak betul pun. Dan yang paling penting, tolong ajar dan ingatkan ahli keluarga kita, terutamanya mak ayah kita. Kita dah bincangkan banyak perkara hari ini. Ilmu ni penting, tapi ia akan jadi lebih berkuasa bila kita kongsi. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Sekarang, anda dah tahu, anda mungkin dah lebih bersedia. Tapi, macam mana pula dengan kawan-kawan anda? Macam mana dengan keluarga anda? Adakah mereka pun bersedia seperti anda?